Bagi menjawab persoalan ini, terutama kepada mereka yang akan mendapat tawaran lebih daripada satu tawaran, terutama di UP_TVET bahagian perdana, bantu saya save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang juga kemungkinan akan mendapat tawaran lebih daripada satu tawaran, dan tolong komen dekat ruangan komen. Apakah harapan anda pada 11 Mei nanti? So, kepada anda, sekiranya anda mendapat tawaran lebih daripada satu tawaran, pada 25 Mei nanti, button untuk anda setuju terima kepada semua program yang ditawarkan akan wujud. Maksudnya akan ada untuk anda klik setuju terima. So, apa yang anda kena buat adalah anda kena pilih program yang betul-betul anda nak untuk anda sambung belajar. Once anda klik program tersebut, anda setuju terima, maka program-program yang lain akan terbatal. Automatik anda menolak program-program yang lain. So, make sure sebelum anda klik setuju terima, pilih program yang betul-betul anda minat dan juga anda nak. Supaya anda tidak tersalah pilih ataupun tersalah tekan setuju terima.